Fasyairah binti Zahid Sagaf, pemegang nombor matrik D20-1106-2111. Saya Muhammad Iman Kabir bin Suliman, pemegang nombor matrik D2023-1106-136. Saya Syarul Nizam Yusuf, pemegang nombor matrik D2023-1105-983. Nama saya Bonifas Anulisin, pemegang nombor matrik D2023-1106-199. Tokoh Ibnu Ishaq, Umar Al-Waqidi, Al-Tabiri, Ibnu Khaldun dan juga Khatib Selebi merupakan sejarawan Islam yang giat mengkaji dan juga menulis sejarah di tanah Arab. Historiografi Islam berasaskan beberapa aspek untuk menghasilkan sebuah karya yang menarik. Pertama sekali, untuk menceritakan peristiwa-peristiwa mengikut susunan kronologi tahun tanpa kritik dan juga alasan. Yang kedua, menumpukan analisis sejarah, kenapa dan bagaimana ia berlaku, penyelesaian dan kesan peristiwa. Penulisan sejarah di tanah Arab bermula oleh sahabat Rasulullah SAW, tetapi ia tidaklah dominan. Jadi, penulisan sejarawan di tanah Arab pada mulanya hanyalah sekadar hafalan dan juga ingatan. Namun, ia berkembang menjadi penulisan yang menghasilkan karya-karya yang agung. Jadi, apakah itu peta interaktif? Peta interaktif bermaksud sejenis peta yang membolehkan kita untuk berinteraksi dengan maklumat yang ditampilkan secara kreatif dan juga menarik. Jadi, peta interaktif yang kumpulan kami gunakan adalah bertajuk PITA, iaitu Peta Interaktif Tanah Arab, yang menunjukkan bahawa perkembangan penulisan sejarawan Islam di tanah Arab. Tokoh yang pertama, Ibnu Ishaq, 704 hingga 767 Masihi. Beliau terkenal membicarakan sejarah hidup Rasulullah SAW. Karya beliau adalah Sirah An-Nabawiyah. Kaedah penulisan yang digunakan oleh beliau adalah berdasarkan urutan masa serta peristiwa yang berlaku dalam disiplin sejarah. Dalam karya ini, beliau menceritakan permulaan diwajibkan sembahyang sebenar peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau juga giat melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Jazirah Arab seperti Mekah, Madinah dan Kufah untuk mengumpulkan riwayat hidup Nabi Muhammad. Penulisan sejarah yang beliau gunakan masih belum sistematik, iaitu masih bergantung kepada riwayat lisan seperti periwayatan hadis dan penceritaan yang menyeluruh mengenai kehidupan Rasulullah SAW. Tokoh yang kedua adalah tokoh Umar Al-Waqidi. Beliau merupakan tokoh ilmuwan Madinah yang terkenal dalam bidang sirah dan juga maghazi dan mengajar ilmu tersebut di Masjid Madinah. Penulisan beliau menggunakan kaedah kronologi, iaitu mempunyai catatan tarikh bagi sesuatu peristiwa, mempunyai gaya bahasa yang baik dan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang sesebuah ghazwah. Karya Al-Waqidi iaitu Kitab Al-Maghazi memperlihatkan perkembangan penulisan tentang sirah dan maghazi pada akhir kurun kedua Hijrah. Jelaslah bahawa cara penulisan beliau lebih fokus kepada aspek kesetaraan dan juga peperangan. Tokoh yang ketiga, Al-Tabiri ataupun Muhammad bin Jarir, tahun 923 Masihi. Beliau giat menjalankan pengajian di wilayah Iraq, khususnya Baghdad. Beliau turut mengajar, menulis dan memperkenalkan karyanya. Karyanya, Kitab Tarikh Al-Tabari, karya yang paling agung dan popular pada zamannya. Dalam karya ini, beliau menjelaskan rentetan sejarah peradaban manusia, bukan hanya sejarah Islam semata-mata. Beliau turut menjelaskan kekhalifahan Khulafah Ar-Rasyidin, kekuasaan Bani Umayyah dan zaman kerajaan Abbasiyah. Penulisan yang beliau gunakan adalah lebih sistematik, iaitu menggunakan kaedah sanad.
Banyak karya ditulis dalam bentuk kronologi tahunan. Tokoh yang keempat adalah tokoh Ibn Khaldun. Beliau berasal dari Tunisia dan banyak berkarya di sekitar wilayah Maghribi seperti Morocco, Aljazair dan juga Tunisia. Ibn Khaldun juga pernah diundang ke Granada dan Sevilla, dan di situlah idea-idea beliau telah mendapat sambutan daripada golongan ilmuwan dan elit politik. Keunggulan mukadimah disebabkan oleh falsafah sejarah, metodologi sejarah, dan beliau merupakan pengasas ilmu peradaban dan juga sosial. Jelaslah bahawa penulisan Ibn Khaldun lebih berfokus ke arah aspek politik, sosial dan ekonomi. Khatib Salibi merupakan tokoh yang terakhir dalam perbincangan kami. Dan Khatib Salibi dilahirkan pada tahun 1609 di Turki Uthmaniyah. Karya utama yang dihasilkan oleh beliau dalam bidang sejarah ialah Taqwim Al-Tawari. Taqwim Al-Tawari membincangkan dan menceritakan tentang kronologi sejarah Islam di dunia. Di dunia Islam, Taqwim Al-Tawari menjadi sumber rujukan sejarah kronologi yang paling sistematik. Beliau bukan sahaja menulis dan merangkai peristiwa sejarah, malahan beliau lebih mendalami, menganalisis dan menilai sumber-sumber sejarah. Penulisan yang semakin moden telah menggabungkan sejarah tradisional Islam dengan pendekatan Barat. Pendekatan tokoh dalam penulisan di tanah Arab. Yang pertama, Ibnu Ishaq menggunakan pendekatan naratif. Menulis sejarah hidup Nabi Muhammad SAW yang menekankan sumber tradisi, pendekatan bersifat biografi dan naratif. Yang kedua, Umar Al-Walqidi menggunakan pendekatan kritis iaitu mengumpulkan pelbagai sumber yang merangkumi zaman Nabi hingga zamannya. Yang ketiga, Al-Tabiri menggunakan pendekatan analitis dan teoritis iaitu mengaitkan kaedah kronologi dan mempunyai catatan tarikh sesuatu peristiwa, menganalisis maklumat sejarah dengan tepat dan benar. Yang keempat, Ibn Khaldun menggunakan pendekatan analisis dan kritis iaitu memperkenalkan teori sejarah dengan mengaitkan faktor politik, ekonomi dan sosial. Tokoh yang terakhir iaitu Khatib Salibi menggunakan pendekatan historik kritis iaitu tidak sekadar menyusun peristiwa secara kronologi serta menganalisis sebab dan akibat. Baiklah semua, setelah kita menelusuri peta interaktif sejarawan Islam di tanah Arab tadi, saya nak menguji kefahaman pelajar berkenaan kefahaman mereka tentang topik yang baru-baru sahaja kita bincangkan sebentar tadi. Okey, ini adalah muka surat yang mengandungi sesi soal dan jawab. Okey semua, di sini kita dapat lihat terdapat beberapa soalan yang akan saya ajukan kepada saudara Boniface sebentar lagi. Okey, kita terus ke soalan yang pertama. Soalan yang pertama berbunyi begini. Berikan perbezaan cara penulisan Al-Tabiri dan Ibn Khaldun yang menunjukkan perkembangan penulisan di tanah Arab. Okey, di sini kita dapat lihat dapat dua pilihan jawapan bagi setiap soalan, di mana saudara Boniface perlu memilih salah satu jawapan yang benar. Okey, Boniface boleh pilih. Untuk pilihan jawapan pertama, Ibn Ishaq, penulisan mengisahkan kehidupan Rasulullah SAW. Al-Tabiri, penulisan memfokuskan aspek peperangan dan ketenteraan. Pilihan jawapan kedua pula, Ibn Ishaq, penulisan memfokuskan kronologi tahunan. Al-Tabiri, penulisan mengisahkan kehidupan Rasulullah SAW. Jadi saya yakin jawapannya yang ini. Ibn Ishaq, penulisan mengisahkan kehidupan Rasulullah SAW. Al-Tabiri, penulisan memfokuskan aspek peperangan dan juga ketenteraan. Ya, jawapannya Boniface nyatakan tadi adalah benar.